Ada slime lab. Okay, yang kedua kita ada VR station. And then next, yang ketiga kita ada AI playground. And then lastly kita ada robot battle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Muhammad Fakirino, Guru di Universitas Sekolah Kepasian Pemain Baru Pulau Pinang. Boleh aku perkenalkan diri? Okay. Nama saya Nur Syadatul Aisha daripada booth Exploria. Baiklah. Boleh akak ceritakan tarikan menarik move ini? Okay, so booth kita bukan ada jualan je, tapi kita juga ada permainan yang kita bawakan dekat PBA KL ni. So kita ada 4 tarikan permainan aktiviti. So yang pertama sekali kita ada slime DIY buat sendiri. Dekat belakang kita ada slime lab. Okay, yang kedua kita ada VR station. And then next, yang ketiga kita ada AI playground. And then lastly kita ada robot battle, which is kita akan main bola tapi pakai robot. Okay, so semua aktiviti ni hanya RM15 sahaja per aktiviti, tapi kita juga memperkenalkan promotion. Okay, package RM50 untuk 4 aktiviti. So boleh buat semua, tapi RM50 bayar. Baiklah. Apakah macam budak selalu datang sini dia buat apa ni? Okay, so selama 9 hari, 11 hari ya? Selama PKL ni berjalan, so saya dapat kenal pasti yang ramai kanak-kanak yang datang sini, mostly student, akan berminat dengan slime kita dan VR kita. So yang ni tak boleh pilih lah, so sama-sama naik gitu. So mereka juga berminat untuk buat slime dan juga VR dua. Jumpa datang ke booth kita ada banyak sediakan jualan dan permainan. Baiklah. Sekian. Terima kasih.